Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dan kesibukan kita berpuasa, bertarawih dan mengejar pahala Ramadan, jangan kita lupa satu amalan yang sangat ringan di lisan tetapi sangat berat di dalam timbangan, iaitu istighfar. Terdapat riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beruntunglah orang yang mendapati banyak istighfar dalam catatannya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila buku amalan kita dibuka di akhirat nanti, helaian demi helaian penuh dengan ucapan memohon ampun daripada Allah. Itulah tanda orang yang beruntung. Ramadan ialah bulan pengampunan. Yang kita mungkin dijaga dengan puasa, tetapi lidah, hati dan fikiran belum tentu bersih sepenuhnya. Mungkin ada kata-kata yang terlepas, ada pandangan yang tersalah, ada niat yang tercemar. Sebab itu kita sangat memerlukan istighfar sebagai penyucian diri terhadap dosa harian yang telah kita lakukan. Selain itu, istighfar juga salah satu cara seseorang untuk muhasabah dirinya. Orang yang banyak beristighfar ini tanda hatinya itu hidup. Dia tidak rasa cukup dengan amalannya. Dia tidak rasa selamat dengan dosa-dosanya yang lalu. Oleh itu, ambillah peluang di bulan Ramadan ini ketika menunggu waktu berbuka, selepas solat, selepas membaca Al-Quran, ketika bangun sahur. Pasrahkan lidah dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Tidak sampai seminit, tetapi nilainya besar di sisi Allah. Moga Ramadan kali ini menjadikan kita hamba yang lebih banyak memohon ampun daripada melakukan perkara yang sia-sia. Mudah-mudahan kita mendapatkan keampunan Allah di dalam bulan yang mulia ini. Sekian saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.